perkara yang membatalkan solat. Berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kawan-kawan akan ditemani dengan animasi yang sesuai untuk diberi pemahaman yang selanjutnya. 1. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia. 3. Datang hadas kecil atau besar. Pret. 4. Ada najis pada badan atau pakaian. 5. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara terkoyak atas letup pula. 6. Mengubah niat. Tukar solat asar lah. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? 8. Makan walaupun sedikit. Nyum. 9. Minum dengan sengaja. Hausnya. 10. Menangis atau ketawa hingga keluar suara. Wah.